Budak ni syok sangat berlari sampai tak sedar dia dah salah masuk laluan. Tapi kesilapan kecil itu ubah segalanya. Macam ni cerita dia. Kisah ini berlaku pada tahun 2019. Budak itu bernama Kat Lovell. Ketika itu baru usia 9 tahun. Hari itu Kat menyertai perlumbaan 5km. Dalam acara sama ada satu lagi perlumbaan 10km untuk orang dewasa. Di tengah perlumbaan, seorang petugas tiba-tiba menutup laluan 5km dan mengarahkan Kat ke laluan yang lain. Kat sangka dia sendiri silap baca peta, jadi dia ikut sahaja arahan tu. Tanpa disedari, petugas itu tersalah anggap Kat sebagai peserta 10km dewasa. Kat terus berlari dan terus berlari sampai satu tahap dia mula bertanya-tanya mengapa laluan terasa panjang. Di situlah dia sedar dan sebenarnya sudah masuk perlumbaan 10km, 2 kali ganda jarak yang sepatutnya. Walaupun Kat sudah berlatih berlari sejak umur 6 tahun, dia belum pernah lari sejauh itu sebelum ini dan tak pernah berlatih untuk 10km. Tapi dia tak berhenti. Dalam kepala dia cuma satu benda, teruskan berlari, jaga nafas, jangan berhenti. Kat sangka dia akan tiba paling terakhir, tapi bila dia melintasi garisan penamat, dia tidak nampak seorang pun pelari dewasa di hadapan. Berapa saat kemudian barulah dia diberitahu sesuatu yang mengejutkan. Dia sampai paling awal. Kat menamatkan larian 10km dengan masa sekitar 47 minit, mengalahkan peserta dewasa tempat kedua lebih 60 saat. Walaupun secara teknikal dia tak sepatutnya berada dalam perlombaan itu, semua peserta dewasa terkejut dan memberi tepukan serta ucapan tahniah kepadanya.